kau ingat balik, kau ke yang buat. Aduh. Betul tuan, saya tak tahu. Cuba kau ingat balik, kau ke yang buat. Saya tak tahu. Kami minta maaf, tapi kami terpaksa tahan kamu untuk siasatan lebih lanjut lagi. Maaf mengganggu tuan. Ni Ana, anak kepada suspek. Dia nak jumpa suspek. Masuk. Boleh masuk? Alah. Ayah tak salah, Ana. Tak apa ya. Ana ada dengan ayah. Tak. Tak mungkin. Tadi tak kena ni. Ayah baru je send voice note. Takkan benda ni jadi cepat? Kena begini. Cik, tolonglah bukalah tipu ayah saya, Cik. Maaf, Cik. Kami tak boleh sebarangan buat tindakan. Cik, saya percaya ayah saya macam mana, Cik. Tolonglah, percaya ke saya. Apa ni? Maaf tuan, ni Ana. Anak kepada suspek yang ditahan. Tuan, saya mau bantu ayah saya dalam siasatan ni. Tuan, tolonglah bantu saya, Tuan. Kamu yakin dapat bantu dalam siasatan ini? Ya, saya yakin. Ayah saya bukan macam tu. Bella, kalau macam tu, sila ikut saya pergi bilik kesihatan sekarang. Ini telefon ayah kamu. Tolong beri kerjasama. Nih, tengok Butin. Keluar sekarang. Kau nampak apa yang jadi? Oh. Oh, betul-betul. Oh, iya kah? Pasal masuk sini kan? Bodoh lah. Kan saya sudah cakap lagi tu memang tak guna. Siapa suruh kamu mau dengan dia? Apa pula ni? Aduh. Aduh. Anak, ayah dah nak balik ni. Tolong masakkan ayah kari ayam ya. Aduh. Oi, kau buka sekarang. Kau buka pintu ni. Kalau tak aku pecahkan tingkap kau. Keluar sekarang. Kau nampak apa yang jadi? Kau nampak ke tidak? Kau kenal aku siapa? Aku Hisham Yahya. Kalau kau berani buka mulut pasal benda ni, satu keluarga kau aku cari. Kau faham kah? Ya, saya faham. Jangan bilangkan orang biasa, orang OKU pun aku berani. Kau faham kah?
Iya nak. Iya nak. Kenapa tuh? Iya nak, kenapa tu? Ayah, tengok duit ni ya. Itu apa ni? Syukur. Terima kasih tau Ana. Sama-sama ayah. Kalau bukan sebab Ana, mesti ayah masih di dalam lokap. Ayah, Mm-mm. lepas ni kan, pasti hidup kita berubah kan? Ya, yang penting kita harus terus bersabar dan jangan putus asa.